Okay, Assalamualaikum guys. Kalau korang guna mesin basuh brand Sharp, korang dah masukkan baju, korang dah masukkan air, korang try nak pusing tapi dia tak pusing Motor mesin basuh korang bunyi tapi dia tak boleh nak pusing. Korang kena tengok video ni sampai habis. First, kita kena buka ni. Yang ni korang boleh umpil je. Okay, korang boleh umpil je. Buka skru bunga ni. Korang pusing lawan arah jam dia agak ketat sikit lah, tapi boleh buka sebenarnya. Pusing lawan arah jam. Okay, lepas tu korang buka. Okay. Yang ni korang sengatkan lah untuk keluarkan daripada mesin basuh korang. So lepas tu apa yang korang kena buat, korang kena check korang punya ni barang ni dipanggil pulsator. Korang tengok kotor bawah ni. Korang tengok dekat dia punya gigi ni, dia dah tak ada gigi ni. Korang boleh tengok dia licin lah. Korang boleh rasa kalau dia yang baru dia ada gigi lagi, tapi yang ni gigi ni memang dah licin. Jadi memang kita kena tukar pulsator ni lah. Tapi kalau gigi ni masih ada lagi, korang jangan tukar pulsator ni lah. Korang kena tukar dia punya sub ni. So ini dia, aku dah beli yang baru. Yang lama gigi dia dah rata dia dah tak ada gigi dah. Ni yang baru. Korang nampak, ada nampak gigi dia. Ini memang dah licin, dah tak ada gigi dah. So kalau jadi macam ni, korang kena tukar ni lah, pulsator nama dia. Korang boleh klik link di bahagian description dan juga komen Okay, so kita dah boleh pasang yang baru. Tolak sampai bawah, pastikan dia rapat Lepas tu kita pasang balik skru. Lepas tu kita tutup lah. Okay, so korang tengok dia ni dah tadi loose kan, so sekarang ni dia dah ketat. Okay, so dah siap pasang, kita boleh try lah Okay, korang tengok laju dia mesin. Okay guys, Alhamdulillah mesin basuh aku dah berfungsi. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, bolehlah support aku, support channel ni dengan klik button like, subscribe dan juga klik button loceng. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.